lelaki hendak bunuh diri dengan pistol. Tiba-tiba seorang yang tidak dikenali melanggar kereta. Sebelum dia sedar, pantas dihulurkan beg duit. Dia menunjukkan bahawa separuh daripada deposit itu ada di dalam. Tunggu sehingga anda membunuh sasaran sebelum membayar baki. Barulah dia sedar bahawa pihak yang satu lagi telah tersilap orang. Namun, saya belum menunggu penjelasan lagi. Pihak yang satu lagi turun dari kereta dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Terkejut, lelaki membuka beg wang. Dedahkan puluhan ribu kuda di dalamnya. Mata menjadi jelas serta-merta. Lihat alamat pada nota. Dia segera membuat keputusan untuk menentang nenek moyangnya. Tidak mengambil masa lama untuk mengesahkan bahawa sasarannya adalah seorang lelaki tua. Kerana sekarang bukan masa terbaik untuk bertindak. Jadi saya memandu dan mengikut dia sepanjang jalan. Sentiasa mengekalkan jarak 2,5 meter. Takut kehilangan orang lain. Kedua-dua kereta itu berhenti dan pergi seperti ini. Sehingga lewat malam. Melihat lelaki tua itu berjalan masuk ke sebuah bar. Lelaki itu mengikutnya masuk tanpa berkata apa-apa. Apabila anda melihat orang lain minum, dia pun duduk tidak jauh dan terus memerhati. Kemudian seorang pemabuk datang untuk memulakan perbualan. Hanya pusing kepala. Lelaki itu tiba-tiba mendapati pihak yang satu lagi hilang. Kemudian dia memandang sekeliling dengan cemas. Tanpa diduga, saya terlanggar seorang lelaki tua selepas ketandas. Pemandangan itu sangat memalukan. Lelaki tidak berdaya, menggigit peluru dan melepasi satu sama lain. Berpura-pura menyorok dalam tandas untuk kemudahan. Tetapi hanya 2,5 saat berlalu, dia menghalaunya keluar. Saya kebetulan melihat lelaki tua itu berjalan keluar dari bar. Tunggu lelaki itu keluar. Tetapi dia tidak menjumpai sosok pihak lain. Tepat ketika dia hendak pergi dalam keadaan kecewa, tiba-tiba pengsan akibat tumbukan.